Okey, Assalamualaikum. Bertemu kembali ke Fifi Auto Channel. Update yang terkini. Hari ni aku dah on the way nak pergi ke Kulim untuk pergi tengok aku punya kereta 180SX 83 aku. Dah siap tune, dah siap tukar enjin baru, dah siap orang kata apa, kutip semua barang lah. Okey. Sekarang dah towing dari bengkel ke kedai tayar untuk alignment apa semua. So kita buat 2 map. Nanti boleh tengok lah. Test ni esok kereta tu akan bergerak ke Seremban untuk buat satu promo video. Sebab nanti kita akan ada food festival kat sana. Orang Seremban dah ready. Kita doakan semoga semuanya berjalan lancar lah. Harap kereta ni tak ada apa-apa masalah. Dan okey lah, kereta ni okey lah. Okey, dia perform lah. Itu je harapan kita. So jom, saat lagi sampai kita update. Okey, so kita dah sampai dekat tempat yang aku alignment kereta, iaitu dekat sini. Okey, dekat kedai tayar Mirul Auto Service. Mirul ni lah orang yang bertanggungjawab. Dia tolong arrange untuk hantar ke bengkel, untuk ambil kereta, untuk nak buat apa-apa semua, barang-barang aku semua. Sebab aku jauh kan, masa kita tak ada. Jadi dia lah yang tolong arrange semua, beli spare part, beli barang tu barang ni. So inilah, kereta dah sampai sini. Jom kita pergi tengok. Weh, nak turun lah. Dah saya tengok. Cat dia. Kita lipat cat dia. Dah dia pun kecil pun lipat cat luar dah je. Dia nampak macam drift sikit lah. Dia buat balik bracket-bracket ni. Buat balik. Wajib mak. Putih satu. Ini rim lah. Rim. Memang masuk lah saya bikin ni. Tapi rim nak lebar, power pun nak ada. Dia jadi kalau datang betul lah pakai rim 9 inci lebaran. Tayar pakai 225/45. Angin 40. Yang mana? 40 nama dia yang buang ni. Tengok power dia. Dia buka ni saya dah. Power pun dia buka ni. Ya. Rupanya dia kena test dulu dah. Nak tahu. Dia pun tak tahu macam mana belum ni power kan. Kita tahu tapi layan dulu lah. Okay, so kita tengah duk buat balancing dengan alignment. Right, ni kereta kita nak buat alignment lah. So set up dulu. Tak tahu lah macam mana, aku tak test kereta ni. Okay tak okay, power macam mana tak tahu lagi. Sekejap lagi kita cuba. Tunggu siap tak? festival dekat Negeri Sembilan bulan lah. Besok dia nak buat iklan,
selesai dah kita test kereta. Semua okey, cuma ada beberapa benda lah yang kena kutip balik. Contoh macam wiper tu tak sambung wire kot, terlupa ke apa kan. Wiper, lepas tu ada lampu ada yang menyala tak apalah, tu benda-benda kecil lah. Yang penting wiper dengan e-brake lah. E-brake tu dia tak bermakan lah. Takut jugalah sebab e-brake ni penting. So esok akan sampai kat Mat akan set up balik. So rim akan tukar pakai 17 untuk show nanti. Tengoklah macam mana kita try 17. Tengok kalau tengok 17 tak ngam, kita tukar balik ke 15 balik. Okay, so nanti kita update balik. Alright.